Tahun lepas kita tumpang dia. Tahun ni kita tak tumpang. Kita bersama dengan dia. Siapa dia ni? Santai Anak Utara. So guys, video ni saya nak tekankan pasal collection terbaru Choi Motorsport yang akan rilis pada tarikh 5 Julai 2025 sempena Santai Anak Utara yang akan berlangsung dekat Stadium Darul Aman, Alor Setar. Hari ni saya nak tunjuk kat abang baju yang kita akan keluarkan sempena collaboration between Choi Motorsport x Santai Anak Utara lah. Tahun lepas kita ada keluarkan baju Choi Santai Anak Utara, tapi kita tulis kat bawah tu supporter. That means bukan official daripada Santai Anak Utara, tapi this year kita keluarkan collection Choi Motorsport X Santai Anak Utara yang official daripada Santai Anak Utara sendiri. Bukan tumpang dia dah. Tak tumpang dah. Okey, kali ni dua-dua saling memerlukan. So kita nak tunjuk baju yang kita keluarkan. Kita tunjuk abang yang collar dulu. Okey abang, saya nak feedback abang, real feedback ah. Okey. Acai pun tak tengok lagi baju ah. Ni first time tengok. Kami Choi Motorsport ni, kami tak kerti buat design huru-hara penuh macam-macam ni. Kami simple, santai. Boleh nampak? Tak ada lah guys. Okey, so ini adalah yang versi collar ah. Ni versi collar. Okey, Choi Santai Anak Utara. Meeting dekat kedai shisha geng. Okey, ni depan dia, ni belakang dia. Okay. So apa feedback abang? Signature ni macam menarik ah. Choi, belakang ah. Saya nak puji satu benda. Apa dia? Kalau benda sebenarnya kalau t-shirt collar ni selalunya kita tengok butang ah. Tapi kali ni aku nak puji sikit untuk keluaran yang Choi X Santai Anak Utara. Hampa boleh dapatkan sebab yang ni menarik ah bagi aku sebab dia tak button lah kali ni. Dia tak button. Zip. So kalau sekali imbas tu tengok macam baju macam orang kayu basikal tau. Cantik lah dia punya material dia. Betul. Kalau panas pun selok ya. Betul. Kalau nak pegang pun masuk ya. Zip bang. Bukan pakai button, bukan nak kena apa kopek-kopek, tak ada lah. Kau zipkan terus je. So material dia okey dan menarik sekali. Dia punya tag lah. Dia tak ada baju yang ready made. Ni bukan baju custom. Aku seorang yang detail lah pasal kain sangat detail. So aku puas hati kain tak tebal, tak pakai serat peluh lah. Kalau pegang kain ni memang aku cukup sensitif. So terbaik, aku setuju. Sebab aku sorry Faris, aku memang seorang yang detail sikit. Kalau aku tak setuju lah. Tapi approve lah. Approve, cantik. Okay. Okay, ni yang pertama. Yang ni yang collar kan? Ni yang collar. Okay. Kita ada yang kedua. Yang ketiga nanti kita tunjuk. Kita tunjuk yang kedua aja. Okey, yang ni dia heavy sikit lah depan belakang. Okey. Ni aku nampak dia macam fit sikit lah. Dari segi design okey, sama. Yang ni dia bukan collar. Yang ni material pun sama juga. Tapi sebenarnya kalau tanya pendapat aku lah, sebab aku seorang yang tak pakai collar. Tapi bila aku tengok design ni, aku rasa aku nak pakai yang ni. Sebab kebanyakan budak-budak motor, basically dia orang akan pakai yang ni lah. Sebab betul. Sesuai lah. Tapi untuk kami Choi Motorsport, kami killer, kami collar. Kami dah ajak budak-budak motor ni untuk style. So kita nak tengok killer dia dekat mana, kita tengok. Faris dia nak yang collar, Acai nak yang round neck. Kita tengok mana yang boleh go. Apa suka collar ke round neck? Cuba hadir kat ruangan komen saya. Design yang sama, cantik, material sama. Aku pilih yang round neck. Kita tengok. Baik. So cukup untuk yang tu. Yang ketiga nanti saya akan tunjuk. Okey. So cukuplah dua ni. So untuk Santai Anak Utara kali ni, bila kita collab bersama dengan Choi, yang ketiga dia rahsiakan, dia tak mau tunjuk lagi. Tunggulah update video-video terbaru, saya akan update lah. Dan untuk yang ketiga. Menariknya daripada pihak SAO, terima kasih kepada Choi. So hampa kena dapatkan baju ni. Hampa kena ingat, the best bila kita collab, pastikan dapatkan baju ni. Hampa akan dapat juga item-item yang menariknya. Cabutan bertuah pun kita relate, masukkan juga sama dengan stiker official. So dapatkan baju beserta dengan item-item daripada pihak SAO. Okey, cantik. So lah ni abang dia minat round neck, macam aku minat collar. Apa team mana? Round neck ke collar? Hadir kat ruangan komen Zat.